dashboard. Dapat sistem NSYNC ni kena dua-dua hijau. Kalau ada warna merah macam ni, maksudnya blinking, masalah communication IP. Input mikrofon pun tak nampak pula. Ni kalau cakap ni dia ada lampu macam tu, menyala. 1, 2. Kalau ada cakap kat mikrofon dia hidup. Ini warna merah tu untuk ni. Untuk apa tadi tu? Lupa pula. Dia dengan yang ni berkait rapat. Kalau ni dalam keadaan off, yang merah ni akan blinking. Kalau blinking ni maksudnya yang ni kena on, baru dia tak blinking. Dapat output, input.